Asia Kickstar Brand Collaboration hari ini telah memarakkan lagi kita punya tourism industry, ya. Jadi inilah usaha-usaha yang kita selama ni menunggu di antara kerajaan Malaysia ataupun negara kita lah, Malaysia dan juga negara China. Kita selalu sentiasa mewawarkan kita punya persahabatan di antara China dengan Malaysia ini bermula daripada kecil lagi, ya. Mula daripada bangku sekolah macam ni kita buat, ya. Hari ini adalah satu kolaborasi di antara Asia Kickstar dan juga NQ National, dan juga yang mana yang telah menandatangani satu perjanjian seluruh Malaysia, ya, termasuk Sabah Sarawak, mana dia orang akan melatihkan anak-anak muda kita Malaysia ni. Tahun depan kita akan bawa mereka ni, anak-anak muda kita, ke China untuk mengenalkan dan masuk pertandingan di China untuk mempromosikan Malaysia di China pula. Dan kita telah buat ni selama lebih kurang sekarang dah lebih daripada 7 tahun Asia Kickstar ni. Jadi inilah satu kejayaan daripada pihak kita Malaysia ni, MITDA, Malaysia International Tourism Development Association, di mana saya presiden. Jadi kita dah lama usaha ni untuk merapatkan dari persegi persahabatan kita dengan China daripada anak-anak muda kita. Kita orang putih kata kita bridge the relationship in the future. Inilah bermulanya Asian Kickstar Collaboration ni. Sekian, terima kasih. Okey, kita lihat bila kita nak promote produk ke sesuatu tempat, kita perlu ada satu platform di lokal. Ini adalah satu anjakan paradigma yang berbeza. Kita bekerjasama dengan Beijing TV. So bagaimana Kapten melihat ini, kena kita sebagai Malaysia Akademi ke Persatuan kena ambil peluang ini untuk sama-sama menyokong produk? Okey, hari ini adalah satu hari boleh kata bersejarah juga, ya. Apabila kita memperkenalkan Asia Kickstar punya acara atau program ni di antara dua negara, China dan Malaysia. Jadi sudah tentunya banyaklah event-event yang kita akan adakan di masa depan di antara China dan Malaysia. Dan Malaysia di antara Kuala Lumpur dan Beijing, di mana kita pun ada pihak-pihak media, yang saya mintalah ramai-ramai sambut kita punya cabaran ini supaya kita boleh mewar-warkan lagi, menghebahkan lagi di Malaysia ini, di mana kita ada program yang melatih atau mencari bakat-bakat baru di antara anak-anak muda kita di Malaysia dan juga China. Ini keunikan ni adalah apabila kita buat program pertukaran anak-anak muda kita yang masih bangku sekolah ni, bukan saja dari segi culture, dari segi education, dari segi aktiviti lain-lain lagi. Jadi kita tengok di mana di negara China sana, anak-anak muda dia telah pun advance dari segi teknologi, di mana anak-anak muda kita boleh tap, boleh dapatkan knowledge ni. Tetapi yang paling mustahak, saya jemput semua sekali media masa, media elektronik untuk bersama-sama kita memajukan persahabatan kita dari segi education budak-budak kita dan juga culture di antara kedua-dua negara. Jadi itulah saja. Terima kasih. Okay.